Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Alhamdulillah anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Alhamdulillah anda sedang menyaksikan bersiaran secara dalam talian ataupun online. Dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream. Dan kita sekarang bersiaran dari Glammy Music Studio di Bukit Jelutong. Alhamdulillah telah menempatkan kita di sini. Dan hari ini merupakan episod ke-15 Road to Final. Jadi satu lagi karya yang dipertaruhkan, tak lain tak bukan lagunya berjudul Asma Abu Bakar, komposernya Frizdan Fiza Rahman, yang akan bersama-sama kita dalam segmen pertama Potpet Aspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan penyanyi dia adalah Matin. Okay, apa perasaan sudah pun berada di Road to Final ni? Berdebar-debar sebagai seorang penyanyi ya. Betul. Sebagai komposernya macam mana? Sama juga. Sama juga. Kita teruja juga sebenarnya. Teruja InsyaAllah. Nampak dia nervous dia tu kan. Sebab apa? Ni kita dalam apa orang kata misi yang mengangkat martabat nasyid. Jadi Alhamdulillah dalam Potpet Aspirasi ini, seperti saya ceritakan di episod-episod yang lalu, Potpet inilah, pot adalah tempat, petnya pertandingan. Dan kekal sehingga episod 15. Juri profesional kita tak lain tak bukan, beri tepukan untuk Adib Nahar. Assalamualaikum. Adib, apa khabar Adib? Alhamdulillah sihat. Macam mana, telinga okey ke? Dah 15 episod. Masih je kalau pasal muzik, telinga sentiasa terbuka. Oh, terbuka sentiasa Tapi tak ada. Tapi kalau orang bebel lah kita tutup. Dan juri kedua kita tak lain tak bukan Brother Lokman As. Oh, Masya Allah. Masih lagi kekal. Sehingga menghilangkan warna rambut beliau. Amboi. Mic sendiri lah bang. Dia bukan penyanyi lah bang. Dia tak tahu position mic. Position mic tu. Mic ada kat depan. Okay. Bang, apa khabar bang? Alhamdulillah, insyaAllah. Masih lagi kekal dengan Road to Final. Masih. Anugerah Carta IKIM ini. Alhamdulillah. Road to Final. Padahal kita 3. Tapi tak ada kena mengena pun sebutan dia. Ni awak tak boleh cakap benda tu kat dalam live . Benda tu salah satu benda yang pet gitu sebenarnya. Okey. Dan ketua juri kita tak lain tak bukan Abang Farid Abdul Fattah. Juga producer. Okey, baik. Dan kita kekal juga pemuzik-pemuzik andalan kita tak lain tak bukan Saudara Tam. Dan juga kaki pukul kita Abang Ramli. Dan juga dan hari ini kita nak bincangkan, okey, soalan pertama. Bagaimana lagu Asma Abu Bakar, satu lagu tentang sosok atau personality yang sangat hebat. Pasti nak buat lagu ni pun dia kena ada kerohanian dia. Jadi macam mana penyediaan sebelum mendapat idea lagu ni? Okey, lagu Asma Abu Bakar saya mendapat lirik daripada saudara Itu Lara, dan dia mendapat idea menulis lirik ini ketika dia menunaikan haji pada 2021 kalau tak silap saya. Dan ketika dia menziarahi Jabal Thur, dia mendapat ilham bagaimana perjalanan hijrah Nabi dan bagaimana sosok bernama Asma Abu Bakar ini yang membantu Nabi dalam menyediakan bekalan makanan dalam keadaan beliau sedang sarat mengandung. Bagaimana dia menyediakan makanan, dan sehingga kan Nabi menggelar dia Zatun Nitaqain, iaitu orang yang memiliki 2 selendang pinggang. Kerana di mana pada ketika kejadian hijrah itu berlaku, bekalan yang dibawa itu tidak ada untuk diikat, sehingga terpaksa dia membelah 2 kain selendang di pinggangnya untuk mengikat bekalan untuk Nabi, dan Nabi menggelar Asma Abu Bakar itu sebagai Zatun Nitaqain. Oh, Masya Allah. Kalau kita kau nak cerita kan panjang kan, tapi dipendekkan menjadi lagu.
Betul. Memang diringkaskan dalam sempat cerita lah. InsyaAllah diringkaskan dalam. Dan lagu ini dipertaruhkan dan sekarang ni sudah berada road to final dan penyanyinya dipilih Martin. Martin sebagai penyanyi lagu ini. Apa yang komposer nampak dengan Martin ni? Kenapa tak boleh nyanyi sendiri ke? Okey, sekarang Martin ni memang dia penyanyi solo dalam inilah di Intim Records. Dan saya menampak dia ada potensi sebagai penyanyi yang baik, penyanyi nasyid yang baik dengan vokal yang bagus dan saya merasakan dia boleh deliver lagu ini dengan baik, insyaAllah. Boleh deliver lagu ni dengan baik. Itu harapannya lah. Jadi kalau ke final nak tukar penyanyi? Tak, insyaAllah. Tak ada, Martin lah. Martin lah penyanyi dia. Masya Allah. Okey, baik. Nanti boleh bersiap sedia. Kita akan terus saja mendengarkan persembahan lagu yang berjudul Asma Abu Bakar, nyanyian dari Martin. Keras dan pejal bebatuan di Jabal Sur, begitulah jua cekalnya hatimu. Kau bukanlah mujahidah yang menghunus senjata, namun jasamu besar di lembaran hijrah. Duhai Zatni Taqain, wanita yang memiliki dua selendang pinggang, gelaran penghormatan dari Rasulullah. Kerana khidmatmu selendang itu dikoyak jadi dua, demi mengikat bekalan minuman baginda. Dan lagi satu kau ikat pada sufranya, walaupun syarat mengandung, kau korbankan jiwa raga. Duhai Zatni Taqain, wanita yang memiliki dua selendang pinggang, gelaran penghormatan dari Rasulullah. Kerana khidmatmu selendang itu dikoyak jadi dua, demi mengikat bekalan minuman baginda. Dan lagi satu kau ikat pada sufranya, walaupun syarat mengandung, kau korbankan jiwa raga. Kecerdasanmu amat tinggi mengatur rancangan, Penuh teliti menghantar bekalan, seraya mengkhabarkan Nabi rencana musyrikin
tepat teri jadi tamsilan. Buat diri ini ya, para penonton, itulah dia lagu Asma Abu Bakar, nyanyian Matin, komposer Fizdan Fiza Rahman. Agak tertarik tadi sebenarnya ada suara backup vokal tadi belakang. Daripada komposer sendiri. Backup vokal ada 2. Tapi dia macam satu. Lagi satu macam sama juga. Suara dia bersembunyi dengan orang dia juga. Ya ke? Ada 2 vokal sepatutnya. Ada 2 vokal Okey, baiklah, kita terus saja nak mendengarkan, silakan Martin, mendengarkan komen oleh juri profesional. Kita persilakan terlebih dahulu. Kita persilakan mulakan dengan Brother Lokman S. Bismillahirrahmanirrahim. Melodinya saya tengok sayu, menyentuh kalbu. Tapi terus terang lirik tak sesuai. Sebab kita nak menceritakan sirah Nabi. Jadi sirah Nabi ni benda yang panjang. Dia tak boleh nak dipendekkan. Pada saya lah. Ni komen ikhlas saya. Saya terpaksa cakap walaupun pahit. Kalau tuan pakai baju putih, takkan saya kata baju merah. Mesti putih kan. Kulil haq wal qanam murran ni. InsyaAllah. So jadi berkata benar walaupun pahit. Sebab bila kita baca sirah Nabi, kita lagi nak tahu kan. Kadang-kadang kalau kita pergi majlis taklim ke majlis ilmu kan, bila ustaz bawa cerita tentang sirah-sirah Nabi ni, kadang-kadang 45 minit pun tak cukup. Jadi melodi tu melodi mendayu, melodi kasih sayang, menceritakan kerinduan. Saya rasa maaf cakap lah, lirik tak kena. Dia tak kena Sebab benda contoh lagu tu 3 minit, tapi semua nak dilamkan dekat situ. Lagi satu, bila kita buat lagu ni, lirik tak perlu panjang. Jadi kita nak suruh orang ingat, lepas music bridge tu, kita ulang balik verse 3. Sebab saya bukan penyanyi bang. Jadi tapi sesuai lah, maknanya komen dia kat lirik tadi Lirik tu. Okay. Sebab ni kisah sirah Nabi ni. Sirah Nabi. Kita nak tahu tu susah payah dia, kenapa dia ikat pinggang, kain apa dia pakai. Kita nak tahu kan. Ridak apa? Ridak cantik. Dia kata, ini kau dapat semayang Zuhur pakai ridak ni cantik ya. Singkatnya, melodi macam mana kalau sesuai? Kalau lirik macam tu, melodi macam mana sesuai? Singkatnya lah. Agak-agak lah kalau ikut. Dia melodi tu, maksud dia kalau nak juga cerita sirah. Cerita sirah tu. Kena buat yang panjang. Uplifting sikit. Mungkin dalam satu single tak cukup. Dia kena 3 single. Dia macam trilogi lah. Dia nak 3 single. Okay. Sebab kita nak tahu tau. Apa jadi? Apa jadi? Faham. Jadi penonton jangan terkejut walaupun komen yang sebegini, sebenarnya kita memang dalam misi kita, iaitu kita nak cari jalan untuk perbaiki karya nasyid dan juga cara kita mengangkatnya. Macam orang dulu berdakwah, satu karya tu boleh sampai bertahun-tahun lamanya, macam qasidah dan sebagainya, penceritaan itu kan. Jadi inilah misi dia. Jadi kita silakan juga kita punya komposer untuk mungkin jawab balas daripada komen itu tadi. Mungkin ada jawapan tersendiri untuk sebagai pengubah lagu ini. Okey, ketika saya diberikan naskah lirik ni, saya cuba menjelmakan apa melodi yang bersesuaian dengan lirik, sebab dia datang lirik dulu baru datang melodi. Okey, saya mungkin pada waktu itu saya membayangkan bagaimana peristiwa ini berjalan daripada awal perkisahan Asma Abu Bakar itu sehingga ke penghujung penceritaannya, dan saya menampakkan mungkin pada waktu itu rentak ballad lebih bersesuaian dengan lagu ini. Dan kalau diikutkan yang persembahan tadi mungkin lebih slow daripada versi yang kita rakamkan, insyaAllah. Jadi pada saya itulah yang sedaya yang saya dapat jelmakan dalam dari segi ilham lah. Ya, dari segi lirik kita terjemahkan melodi yang bersesuaian dengan lirik itu. Okey, tak apa. Saya nak silakan. balas sikit.
Saya ingat lagi suatu waktu dulu masa arwah Arianto. Di Indonesia, orang tak buat melodi dulu. Dia tengok lirik dulu. Jadi bila tengok lirik tu, dia dah tahu dah melodi tu macam mana. Contoh dia, saya biasa ni lah dengar daripada sahabat-sahabat yang duduk dengan arwah Arianto. Lirik tu datang, andai burung camar. Jadi bila Arianto main piano, dia main alat instrumen. Andai burung camar di lautan, digigit oleh gigitan badai. Daripada lirik tu, melodi tu blend sekali. Tapi kita di Malaysia, kita buat melodi dulu. Dia terpulang pada Jadi masing-masing. mungkin kejangkihan ataupun teknologi yang ada sekarang ni, kita ada teknologi AI dan sebagainya, macam mana? Mafizan sendiri pakai AI ke ataupun memang daripada hati? Untuk lagu ni saya bukan pakai AI. Tak apa, kita nak dengar komen daripada Adib pula. Adib, silakan Adib. Kau memperkecilkan Frizdan. Tak, bukan kita bukan banyak lagu dia buat. Kita boleh tak buat lagu macam dia? Kita bukan memperkecilkan, tapi kita nak mengangkat darjat martabat nasyid tu sendiri kerana kita dah beralih kepada anugerah Carta IKIM FM 2025. Tak ada kena-mengena pun. Tadi kau cakap pasal AI Jadi ni. orang nak melihat tidak ada lagi monotonous dan sebagainya, ataupun tak apa, boleh komen sebagai juri. Saya bukan Okay, juri. saya tak nak ni. Saya nak komen kat Martin ni. Oh, nak komen kat Martin, tanya kat eh? Martin. Lagu ni berapa lama dapat? Berapa lama dapat lagu ni? Maksudnya berlatih ataupun... Berapa lama dapat lagu ni sebelum awak masuk berlatih? Ataupun studio lah, recording. Tak, Oh, bukan dapat. studio recording. Dah dapat lagu. Selalu kita akan dapat lagu dulu kan. Baru start lagu, kita kena study lagu tu. Bila masuk study, baru kita masuk studio. Betul tak? So, berapa lama dapat lagu tu? Okey. Berapa lama dapat lagu, tempoh sampai masuk studio, lebih kurang dalam 1 bulan. 1 bulan. Berapa masuk studio, berapa lama? Studio dalam 2-3 session lah maksudnya. 2-3 session. Dalam masa 1 bulan tu dapat tak memahami lagu tu? Dalam masa sebulan, untuk saya... saya memahami melodi dan lirik, cuma mungkin tidaklah sedalam yang mana, semampu saya lah. Yang mungkin saya faham adalah perjalanan cerita, apakah ibrah yang mungkin boleh diambil semampu saya. Okey. Sebagai seorang penyanyi, tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan lagu tu. Kita ni penglipur lara. Bila kita mengambil satu job sebagai satu nama tu, penglipur lara sangat susah. Sebab kalau kita nak bercerita sebagai seorang pelakon, tak ada masalah. Macam-macam intonasi kita boleh buat. Kalau marah, kita boleh tunjuk marah. Kalau kita sayang, kita boleh tunjuk sayang. Kalau kita sedih, kita boleh tunjuk sedih dalam segi lakonan. Kalau orang cakap jadi penyanyi ni kerja yang senang, boleh cakap datang sini jumpa Adib. Seorang penyanyi ni tanggungjawab dia sangat berat. Sebab kita menyanyi dalam kesedihan, kita menyanyi dalam kesukaan, kita menyanyi dalam segi confused dengan melodi tau. Jadi sangat-sangat penting kalau kita sendiri tak memahami cerita jalan tu. So bila kita memahami kita tahu jalan cerita lagu ni kan, senang untuk kita meletakkan emosi kita sebagai seorang penyanyi dalam lagu tu sendiri. Faham? Okay. Tadi apa yang abang tengok, Martin nyanyi, yes, Martin dalam satu zone yang gitu je kan. Cantikkan lagi nyanyian tu. Sebab macam Martin cakap, ada sebulan lagi kan. Kalau lagu ni masuk final, kalau rezeki insya-Allah, kalau lagu ni masuk final, fahamkan lagi. Masukkan lagu tu, diri kita dalam lagu tu. Kita kena masukkan diri kita dalam setiap lagu. Maknanya roh lah tadi, roh. Masukkan roh. Konon lah. Contohnya orang selalu kita pakai roh tu kan. Sekarang kita kena letak diri kita dalam setiap lagu, setiap nyanyian. Sebab itu tanggungjawab kita. Bila kita menyanyikan atas lagu orang, kita kena letak diri kita sebagai seorang yang aku dipertanggungan untuk menyanyikan lagu tu. Betul. Amanah. So kalau kita dapat menyambutkan kita, sebab kepercayaan diberi kan. So beri balik kepercayaan tu. So next time kalau insya-Allah dapat final, nyanyi lagi dengan jiwa yang lagu macam gini dia sangat dekat ke hati. Kan? Lagu tentang Nabi ke, tentang utama sekali Nabi Muhammad SAW. Baik para sahabat semua kan. Lagu-lagu tu sangat dekat kat hati kita. Jadi kalau kita faham maksud selawat, bukan untuk dia saja. Okey, baik. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kita nyanyilah dengan ikhlas. Okey. Faham kan? Baik, cuba. Cantik. Okay, sikit. Terima kasih banyak. Boleh ketua juri. Okey, sebab Ferdana sudah tunjuk. Ya. Ferdana manager.
Alah dia tu Dia lambai-lambai. Dia Bang, dengan sikit Aswad tadi, tu bang. sama je abang. Sekilas. Pasal tadi kerohanian yang kita nak masukkan, supaya penyanyi ni nyanyi ada roh dan sebagainya. Okey. Apa pandangan daripada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat juri saya, Brother Lokman, Adib, kita pertimbangkan sebagai satu pandangan yang untuk kita ke depan. Lagu tentang karakter-karakter yang bagi saya karakter yang penting dalam sejarah. Asma Abu Bakar, anak Saidina Abu Bakar ni satu karakter yang sangat penting untuk kita ingati. Perkataan penting tu, kalau kita masukkan, dia akan encompass dengan bukan hanya bentuk melodi, tapi maksud macam mana nak bercerita tentang kepayahan. Orang cerita pasal Asma Abu Bakar ni, orang ingat satu perkara. Ini common. Semua orang akan ingat perkara yang bagaimana dalam keadaan dia mengandung, dia menghantar makanan untuk ayahnya dengan kakinya pecah-pecah. Okey? Itu dramatik. So macam mana kita nak terjemahkan? Sebab kita banyak guna ungkapan-ungkapan yang kata orang certain ungkapan dia metafor. Jadi apa-apa pun penghayatan asas awal tu ialah sebenarnya minimum. Kalau sistem penghadaman ni 40 kali. Maksudnya 40 kali kita ulang lirik tanpa faham pun sebenarnya okey lagi. Setelah 40 hari kefahaman tu akan datang. Lebih faham kalau lepas itu kita rajin berdamping dengan ulama. Sebab itu saya selalu tekankan pada kawan-kawan yang berkarya ni, kena berdamping ulama. Budaya suhbah dengan ulama ni budaya penting. Macam saya sentuh dengan Adan selalu. Macam mana burdah tu ketika selepas meninggalnya Imam Al-Busiri, dia tidak ada bahasa kecuali ada bahasa yang diterjemahkan untuk menghidupkan burdah tu. Itu menunjukkan apa? Itu bukan zaman-zaman orang rekod tak ada tau. Burdah tak pernah di zaman dia ada dikatakan viral zaman dia hidup, tidak, tapi selepas dia mati sampai sekarang. Burdah ni kalau tanya ulama mana pun, inilah karya yang paling qabul. Apa maksud paling qabul? Paling Allah terima langit dan bumi lah. Sebab nampak, kita tak boleh nak elak. Kita akan nampak jelas. So macam mana? Bukan kita nak sampai tahap level tu, dan kita pun payah nak sampai tahap level tu, tapi itu menjadi contoh dan track, berdamping dengan ulama, mendapat nasihat yang baik. Pemahaman kita pun perlu nasihat daripada ulama. Bukan kita boleh faham-faham suka-suka. Kalau tidak, kita jadi wahabsi. Okey? Okey, saya setuju Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, apa pun semua dah beri yang terbaik. Martin dah beri terbaik dan komposernya Muhammad Zan pun dah bagi yang terbaik. Baiklah, apa pun kita jumpa di episod yang akan datang. Kita nak dengar lagi lagu-lagu yang telah pun berada dalam Road to Final Anugerah Carta AKFM 2025.